Okey tak cikgu, saya baru nak mula simpan emas di saat harga emas mahal. Kalau tuan-puan nak tahu, dalam sejarah lah, tak pernah dalam satu zaman tu orang cakap emas murah. Yang cakap emas murah ni bila dia dah jadi sejarah. Contohnya tahun lepas harga emas 400 1 gram. Hari ni bila sebut 400, semua orang akan cakap murah. Sebab apa? Sebab 1 gram hari ni dah 600 lebih. Tapi pada ketika tu, tahun lepas, orang sebut 400 pun orang cakap mahal. Jadi sama juga dengan situasi hari ni, harga emas 600 lebih 1 gram, orang cakap mahal. Sebab itu harga semasa. Harga hari ni akan jadi murah bila? Tahun depan ataupun 2-3 tahun akan datang. Jadi untuk siapa-siapa yang baru nak belajar simpan emas tu, anda tak perlu kisah pasal harga pun. Yang paling penting adalah berapa gram yang anda ada dan adakah anda dah bermula. Kalau anda belum bermula, mulakan simpanan emas hari ni. Di Public Gold ni, anda boleh bermula serendah RM100 dah boleh menabung. Soal harga tu jangan fikir nak tambah gram je. Sebab kalau harga emas naik 1 gram RM1,000, tapi 1 gram pun anda tak ada guna. So better anda fokus pada gram. Harga emas tu confirm akan naik. Jadi untuk siapa-siapa yang nak menabung emas di Public Gold di bawah bimbingan saya Cikgu Ridwan, nanti saya boleh bantu, boleh kontak saya. Sekarang ni saya berada di hotel dekat Banjarbaru, Indonesia. Jadi untuk anda semua yang nak saya bantu, boleh isi beg biru ataupun boleh terus tengok komen, boleh chat saya. Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.